kelas yang dihadiri tu mostly adalah dia punya ilmu yang dia beri adalah ilmu yang memang sekarang memang konsisten dengan apa yang diperlukan sekarang. Macam contoh yang sekarang ni banyak kelas-kelas mengenai pemasaran, pembangunan sosial. So Inskian memang kelas-kelas Inskian memang dia adalah yang kira apa memang yang up to date lah. Saya Suhaizal bin Saleh daripada syarikat Lumah Marketing Sdn Bhd. Kami menjalankan perniagaan pakaian sukan wanita iaitu modest activewear. Idea ni sebab partner masa tu dia masa tu zaman kira kalau nak dapatkan baju sukan wanita masa tu agak susah. Mostly masa tu kalau baju sukan mesti baju muslimah lah, baju muslimah mesti akan yang baju yang dia labuh sampai ke peha. Lepas tu material je material cotton. So tak sesuai untuk perlukan. Lepas tu kalau nak dapatkan baju bersukan yang proper daripada jenama besar muslim brand besar ada tapi dia pakaian lelaki. So memang pakaian khusus untuk wanita yang agak masa tu kalau cari yang modest, yang longgar labuh memang sukan dapatkan masalah lah. So daripada idea tu, daripada masalah tu kita orang jadikan idea untuk keluarkan baju sukan khas untuk wanita yang modest cutting lah, yang labuh, longgar dan sopan. Dari segi sekarang je yang first memang ada latihan dan kelas untuk usahawan lah. Yang sekarang ni dah base baju dah ada latihan dan bimbingan. Lepas tu dia punya satu lagi dari segi harga untuk mengikuti kelas Inskian tu memang sangat berbaloi lah. Masa tu kami join program program Inskian kami join adalah BMC, Business Model Canvas di Senang Petani pada tahun 2016. Memang banyak impact lah, basically apa ilmu yang dipelajari masa Inskian tu memang dapat diamalkan terus automatik, terus boleh diamalkan sebab kelas yang dihadiri tu mostly adalah dia punya ilmu yang diberi adalah ilmu yang memang sekarang memang konsisten dengan apa yang diperlukan sekarang. Macam contoh yang sekarang ni banyak kelas-kelas mengenai pemasaran, pembangunan sosial. So Inskian memang kelas-kelas Inskian memang dia adalah yang kira apa memang yang up to date lah. First kita orang join yang BNC, second program video menggunakan itu first class menggunakan video smartphone itu kat frame. Third class bookkeeping kat Indonesia. Fourth class dekat kelas Shah Alam, kelas masa tu ada buat kolaborasi dengan Pandai Ibu sini, kelas marketing. Yang lepas tu masa PKP ada kelas CIT, and then yang latest sekali last 2 years program IBBC, business coaching. Selamat menyambut ulang tahun ke-20 Inskian dan semoga meneruskan usaha untuk membimbing usahawan.